Okay again, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi kat saya channel. So ini kita dapat satu problem lah. So kereta ni dia start lah dia keluar benda ni. Maknanya tak boleh nak tekan apa langsung lah. Kita pun suspect lah apa benda kan. Dia macam short lah, macam sentiasa duk reverse. So apa yang kita check, first kali kita tengok dia dengan soket lah. So abang ni dia tak pakai soket plug and play, dia potong sendiri lah, potong sambung. Potong sambung dia tak ada masalah. Cuma potong sambung ni kena betul lah. Okay, lepas tu dia tu reverse. Ini memang bila dia masuk kat brake ni, ini dia jadi bengong lah. Back ni dia masuk kat brake tu, dia jadi gila terus. Benda ni sepatutnya bukan macam ni. Maknanya dia kereta dia jalan memanjang duk reverse je, walaupun tak reverse. So memang wiring ni terang cakap memang salah. Nanti kita buat balik, kita tengok macam mana, ada keluar error tu ke tak. Nanti kita tengok. Okay, sampai sini video, nanti kita sambung. A few moments later. Okay gang, jumpa lagi. So tak ada masalah pun benda ni, tapi disebabkan wiring tadi jadi masalah. Benda yang tak patut dia sambung, dia pergi sambung, terus jadi gila. Tengok sekarang, tak ada pun keluar benda-benda bukan-bukan kan, cun-cun. So kita tengok wiring, kita tukar terus lah kat dia. Kat abang ni kesian lah, dia pergi kedai buat pasangan. Kita tukar terus wiring, pakai wiring lain. Lepas tu yang ni kita tak sambung. Jangan sambung tau kat sini. Yang ni jangan sambung kat sini. Dia tulis back ke apa, brake jadah ni jangan sambung. Bukan sambung kat sini, dia sambung kat soket ni tau kalau untuk reverse. Bukan sambung kat sini. Ingat tu, sini yang soket ni, yang untuk selalu yang input untuk reverse tu. So lepas ni kalau ada jadi macam tu, boleh tengok balik wiring lah. Sebab semua kita test dulu barang sebelum kita post. Lepas sini video saya. Assalamualaikum.